Pak Ali ingat, bila bersara nanti, semuanya akan tenang. Tapi selepas 30 tahun bekerja, setiap bulan potongan KWSP dibuat tanpa gagal. Dalam fikiran Pak Ali, itu mungkin dah cukup dah untuk hari tuanya. Tahun pertama bersara je, hidup beliau masih lagi selesa. Guna sedikit simpanan untuk bil, makan dan ubat. Masuk tahun ketiga, simpanan mula susut lebih laju. Kos hidup makin naik. Perbelanjaan kesihatan pula bertambah. Anak-anak pun ada komitmen sendiri. Pak Ali dah mula risau. Bukan sebab tak ada duit langsung, tapi sebab simpanan yang ada semakin menyusut nilainya. Ramai tumpuan bakal pesara tak sedar, bersara umur 60 bukan bermaksud perjalanan dah habis. Ia mungkin permulaan 20 tahun lagi kehidupan tanpa gaji. Sebab itu tumpuan, ramai pakar-pakar kewangan berpesan, KWSP memang penting, tapi jangan jadikan ia satu-satunya sebagai simpanan tunggal tumpuan. Orang dulu-dulu simpan emas bukan untuk bergaya tumpuan, tapi untuk berjaga-jaga. Emas tak beri dividen, tapi ia jaga nilai simpanan duit kita. Bila diperlukan, tumpuan, ia boleh membantu tumpuan. Persaraan bukan lagi tentang berhenti kerja. Persaraan adalah tentang hidup dengan tenang. Kalau tumpuan nak mula bina simpan emas sebagai dana persaraan, boleh klik butang sign up atau komen saya. Kita mula perlahan-lahan ikut kemampuan. Emas, pasport kekayaan kita semua.